Wi, aku tak puas hati dengan kau, Wi. Ui, apa salah main dengan parah bagai ni? Sabar. Aku tak puas hati dengan Wi. Semalam dia ngejek aku, ada kerja aduk aku macam jalan. Aku memang tak puas hati dengan dia. Sulaiman, aku bukan mengejek. Tu kenyataan. Uish, aku tahu kelemahan dia ni. Baik aku lari dulu. Ni, kau tengok ni. Dia kutuk aku lagi ni. Oh, sabar, Man. Oh, panas aku ni. Sabar, Man. Macam mana dia kutuk kau, Man? Kau ni lebih kurang dengan dia je. Aduh. Ini je kelemahan dia. Jarang gagal kelemahan dia ni. Oh, sabar, Man. Buat ngucap. Sabar, Man. Sabar. Patah Melayu bundur, Sulaiman. Nah, Seriously? Oh, alamak, betik. Hei, dia tahu kelemahan aku ni. mari kita potong sama-sama. Mari sini. Kau tahu kelemahan aku Ada ilmu kan. Kawan dengan buah Kena betik tahu. ni, kawan kalah lah Wi. Selamat aku tidak mampu aku. Kira betik ni, kira penyelamat awak lah Wi. Hidup kena bijak, Sulaiman. Ni Wi, satu untuk kau. Terima kasih. Satu untuk kau ni. Satu untuk kawan. Sulaiman, kawan minta maaf lah mengatakan awak. Tapi benda tu benda nyata. Nak guna kawan lagi. Oh, pandai kau orang lah. Aku makan dulu. Dah cik ni. Apa kira ni? Pomi, kau masak apa ni Pomi? Masak pecel paku masak lemak Pomi. Sedap tu. Jom kita makan sama Pomi. Allah. Wi. Aku nak tanya dia sikit. Asal tadi sampai parang bagai pagi ni? Layan orang tua tu. Kita cakap benda betul pun dia tak percaya. Dia dapat parang kita. Kita takut dengan parang ni. Kita gigit je parang tu. Gigi tak ada. Gigit parang je tadi tu. Kau ni. Saya tempat kerja kot. Awak pun sama. Betapi juga. Selamat ada buah betik. Menyelamatkan kita tadi. Kalau tidak, habis kita. Kau ingat aku tak kena ni. Aku pegang dia tadi. Dengan parang dekat tangannya. Aku pun ada juga cakap sikit-sikit tadi. Tak takut lah. Dia dah balik lah. Ni kat rumah kita ni Pak Mi. Awak masak je. Kejap kita makan. Lapar ni. Dah. Kau pergi mandi je. Jangan dah siap aku panggil je.